Akak-akak pernah tak rasa makin lama hubungan intim bersama suami makin rasa tak selesa, makin rasa kurang nikmat? Dulu rasa lain, tapi sekarang macam dah tak rasa sangat. Ini mungkin tanda Faraj kurang sensasi. Dalam badan kita ada saraf halus Kak Faraj yang membantu kita rasa setiap sentuhan. Macam wayar elektrik yang sambungkan lampu, kalau arus tak cukup kuat, lampu tak akan menyala dengan terang. Sama juga, bila saraf-saraf ni tak dapat arus yang cukup, iaitu aliran darah, Faraj jadi kurang peka. Akak-akak tak akan rasa setiap sentuhan tu macam dulu lagi. Bila kita makin berumur, hormon pun berubah. Sama macam enjin kereta. Kalau minyak kurang, prestasi pun makin menurun. Lepas bersalin ataupun bila hormon dah tak stabil, otot-otot Faraj mungkin akan lebih longgar dan aliran darah akan jadi kurang lancar. Itu sebabnya Faraj kita rasa kurang responsif. Bila dah macam ni, akak-akak mungkin rasa kecewa dan mungkin rasa bimbang. Betul tak? Apa salahnya? Tak ada salah apa-apa pun akak-akak. Ini perubahan yang biasa. Tapi ada cara untuk atasi. Jadi, macam mana kita nak betulkan wayar-wayar ni supaya dapat lampu yang lebih terang? Jawapannya terletak dalam khasiat alam semula jadi yang digunakan oleh wanita sejak dulu lagi. Pertama, Kacip Fatimah. Akak-akak tahu tak, tumbuhan ni bukan sekadar legenda tradisi. Ibarat minyak pelincir untuk kereta, Kacip Fatimah bantu lancarkan peredaran darah ke kawasan Faraj, memastikan wayar-wayar saraf kembali berfungsi dengan baik. Kemudian, kita ada ekstrak sirih. Fikirkan sirih ni macam tukang baiki tisu. Ia bantu mengetatkan tisu Faraj yang dah longgar dan Faraj menjadi lebih tegang dan anjal. Pada masa yang sama, menjaga kebersihan Faraj daripada bakteria. Jadi, akak-akak akan rasa lebih kemas dan lebih selesa. Tak ada masalah bau atau kegatalan. Seterusnya, kita ada honey glycerin. Macam pelembap muka, ia membantu melembapkan permukaan Faraj. Bila cukup lembap, tak akan rasa pedih. Dan setiap sentuhan pun akan lebih terasa. Dan akhir sekali, manja kani. Akak-akak tahu tak, manja kani ni ibarat macam getah semula jadi. Ia bantu mengetatkan otot-otot fajar yang dah longgar, jadikan Faraj lebih tegang dan anjal. Ini semua membantu mengembalikan rasa kemutan yang dah hilang. Sekarang, akak-akak mungkin akan tertanya-tanya kan, macam mana nak dapatkan semua khasiat ni dalam satu botol yang mudah digunakan? Dengan satu produk, akak-akak dah boleh mengembalikan rasa peka yang dah lama hilang. Inilah dia, Meldoria Gel, pelincir herba yang dirumus khas untuk wanita. Gabungan khasiat semula jadi seperti manja kani, ekstrak sirih, honey glycerin dan juga Kacip Fatimah membantu meningkatkan rasa peka, mengetatkan Faraj dan mengekalkan kelembapan. Dengan Meldoria, akak-akak tak perlu risau lagi rasa kurang sensasi dengan suami. Bukan saja melembapkan, tapi juga membantu akak-akak untuk mendapatkan rasa nikmat dan puas dalam hubungan. Cuba Meldoria hari ini dan rasai semula bagaimana kepekaan akak yang selama ini yang dah hilang kembali secara semula jadi dan boleh dipulihkan oleh herba yang telah diguna oleh para wanita secara turun-temurun. Bayangkan Miss V akak-akak rasa lebih ketat, penuh rasa dan cukup basah. Dengan Meldoria, kesan boleh dirasai seawal penggunaan botol pertama. Dan dalam bulan pertama, akak-akak dah boleh rasa dah dia punya perubahan. Yang paling best, tak perlu makan jamu. Hanya perlu calit dan nikmati. Klik sekarang untuk maklumat lanjut dan mulakan langkah-langkah akak untuk menikmati hubungan yang lebih intim dan memuaskan. Dengan Meldoria Gel, pelincir herba untuk wanita-wanita moden.